kita perlu melihat anak-anak kita, tengok cara mereka boleh makan ke tidak, boleh minum air ke tidak, kerana HFMD ialah hand, foot and mouth, di mana ruam itu akan berada di tangan kita, foot kita di tapak kaki kita dan juga dalam mulut. Kebanyakan kanak-kanak sebab mereka dah ada ulcer dalam mulut tu, diorang tak nak makan, diorang tak nak minum. Jadi bila tak nak makan, tak nak minum, dah jadi lebih lemah, bawa terus ke hospital. Yang lebih teruk macam saya cakap, komplikasi. Katanya radang paru-paru, dah batuk-batuk dengan teruknya, susah nafas ataupun radang otak, mereka boleh dapat sampai ke sawan. Itu jangan tunggu lagi. Terus panggil ambulans atau bawa ke hospital yang berdekatan. Antara benda-benda yang saya nak tahu ialah vaksinasi anak-anak anda. Kalau vaksinasi mereka adalah yang up to date lah katakan. Adakah keluarga yang juga pernah kena HFMD baru-baru ini? Ataupun sawan dalam keluarga, pergi daripada sekolah dapat kata oh daripada pusat asuhan tu ada budak-budak kat sana pun dah kena HFMD, atau budak-budak kat sana pun ada ceret-beret, nampak ruam. Benda-benda ni semua sangat penting. So sebelum bawa anak ke hospital, kalau boleh dapatkan semua maklumat-maklumat ini, sebab dia akan membantu kita dengan sangat banyak sekiranya semua maklumat ini ada.